Apa khabar ini Chef Hanan? Ini segmen baru dalam channel Chef called Thursday Cookies, di mana Chef akan post masakan yang short and simple ya, every Thursday. Don't miss it. Okey, untuk segmen Thursday Cookies kali ini, Chef nak buat super crispy fried chicken ya. Dalam satu mangkuk masukkan sebiji telur, 1 sudu kecil serbuk cili, setengah sudu kecil serbuk lada putih, 1 sudu kecil paste halia bawang putih, 1 sudu besar tepung gandum. Bagi dia mix hingga dia betul-betul sepati. Lepas tu masukkan 600 gram ayam yang dipotong dadu besar lah. Kira macam satu ekor potong 16 ketul lah. Bagi gaul hingga rata, kita akan biar ayam ni perap selama 2 jam guys. Kurang-kurang 2 jam lah. Kalau tak sabar, 1 jam pun boleh lah. No problem. Panaskan minyak dalam kuali. Saya pakai minyak sikit je lah. Saya nak goreng cetek je. Saya pakai kali ni untuk buat crispy coating ni, saya pakai sweet potato starch. Tepung ubi keledek. Itulah bagi super crispy ayam kita ni. Chef bedak-bedak ayam yang kita marinate tadi, terus campur dalam minyak. Kita goreng selama 8 minit hingga dia jadi betul-betul crispy lah. Betul-betul crispy guys. Chef mana nak beli tepung ubi keledek ni? No problem guys. Nanti Chef akan post link dalam description. Dalam Shopee boleh dapat. Atau pada mereka yang rasa alah leceh nak pergi-pergi lah, Chef ada alternatif tak? Kalau nak alternatif, pakai tepung goreng ayam yang dijual di market lah. Jadi seperti Bestari ke Kentucky ke macam tu. No problem, tapi tak dapat tekstur macam ni lah. Kalau pakai ubi starch, sweet potato starch, dia punya coating dia, dia punya crispiness dia memang next level guys. Betul-betul crispy, betul-betul rangup. Okey, dah goreng 8 minit dah. Tengok ayam dia. Warna dia. Betul-betul cantik. Betul-betul crispy. Dia akan keluar. Kita toskan. Kita biar dia sejuk. Dan kita terus boleh makan. Cantik, bos. Cuba ayam dia. Wah. Super crispy guys.